Penduduk di sekitar Sungai Bera Pahang gempar apabila ribuan bangkai ikan pelbagai spesies ditemui mati dan terapung dipercayai akibat pencemaran air. Insiden di sekitar kampung Lubuk Tembangan itu disedari penduduk sejak Jumaat lalu. Difahamkan penduduk mula mengesan bau pelik daripada air sungai sejak Jumaat lalu dan bau itu semakin kuat pada hari berikutnya. Tidak lama kemudian, bangkai ikan mulai timbul dan terapung berterusan di permukaan sungai. Dakwa penduduk, lokasi itu sering menjadi lubuk memancing dan kejadian sedemikian tidak pernah berlaku sebelum ini. Penduduk bimbang apabila ada pihak yang menyau ikan walaupun menyedari ia mungkin tercemar. Sementara itu, pihak kesihatan menegaskan terdapat risiko keracunan makanan jika ikan tercemar dimakan. Susulan insiden itu, pihak berkuasa termasuk pegawai daerah Bera telah meninjau lokasi sungai terjejas untuk mengenal pasti punca pencemaran.